sedap. Orang Indonesia kata sedap. Aku makan tak sedap. Sebab diorang dah biasa yang macam tu. Macam kita kan guna sauce lime. Kan sedap kan sauce lime ke. Boleh dah Cuci mata. National Gallery Singapura. Ni adalah hoki. Halo geng, Assalamualaikum dah hai. Sekarang aku berada di Singapura untuk jalan-jalan satu hari day trip daripada JB, untuk jalan sekitar Singapura untuk lihat tempat-tempat yang menarik untuk ambil gambar dan video. Okey. Dan ini sekarang kita orang berada dekat National Gallery Singapura untuk spend ambil gambar kat sini. Okey. Ini adalah pemandangan atas. Okey, kat sini jambatan tengah ni, so korang boleh ambil gambar kat area sini lah. Dan dia nampak cantik sebab bahkan tu ada background yang cantik. Kat sini, kawasan sini spot dia free je, so korang boleh masuk untuk ambil gambar. Itu. So sekarang kita masuk dekat dia punya museum yang free. Boleh tengok lah. Yang contoh macam ni kan, Diary of Nation Women Charter. Ni kau boleh dengar. Ni kau tak kat tinggal. So ni dia punya macam replika untuk courthouse dia lah. Ni tempat yang bersalah kot. Yang tu untuk judge. So gelap, nampak tak? Tu untuk judge duduk. Gitu. So kat sini macam galeri untuk court lah. Dan dia ada free, so kita boleh masuk untuk explore. So kat sini pun ada spot untuk korang menggambar cantik. Sini ada certain tempat tu dia masuk kena bayar, tapi kita as turis tak tahu which part yang boleh masuk free dan which part yang kena bayar. Tadi kita orang kena tegur tak boleh masuk tempat kena bayar. Itu. Tapi banyak spot free untuk korang ambil gambar lah. So korang masuk je. Kalau kena alau baru keluar. Kalau tak kena alau, tak payah keluar. Besar gila galeri dia. Nice. Singapura Mall. So hari ni hari Sabtu, ramai orang jalan-jalan kat sini. Dan termasuklah kita orang. Halo geng, sekarang kita orang dah settle jalan-jalan dekat National Gallery Singapura. So kita orang nak, sekarang pukul 11. Jadinya kalau nak makan masih awal sebab kita orang masih kenyang. So kita orang nak pergi dekat satu mall untuk cuci mata dengan tengok barang lah. Kita orang parking kat situ, and then kita orang jalan kaki kat satu mall nama dia Funan untuk tengok barang. Sebab aku nak cari something. So itu saja. Okay, dan jalan kaki je dekat blok yang belah sana. Okay, jom. Ini dia orang beratur untuk Lego Botanical. Ramai ya situ.
So kita orang tadi dah settle dekat Raffles. Kita orang shopping Uniqlo, Cardigans sebab ada promotion, and beli Muji sikit. So sekarang kita orang nak ke Funan untuk makan. I like that chicken. Curly fries. So ini adalah orderan kita, makan Wingstop. Ni kicap, ni honey apa tak? Honey wrap. Honey? Hot honey wrap. Hot honey wrap. Ni mushroom, curly fries dengan normal fries. Itu range dia. Hari ni dengan ni. Okay, jemput makan. Tengah upload story. Follow di IG. Ni bench dia. Pecah. Apa nak kedua je? Tadi tinggi. Kurang je. Main kicap. Enak. Enak pisan. Kayak ni bro. Dah habis dah yang kicap ke? Makan dulu habiskan dulu. Nanti talk to you later. Bye bye. Kita orang dah siap makan dekat Wingstop tu. So kita orang nak pergi ke next location. Jom ke KL? Cik, pergi negara orang je. Cik. Halo geng. Sekarang pukul 1.30. Kita orang dah sampai, dah parking kereta dekat sini, kat public parking. Dan kita orang nak jalan-jalan area Arab Street dengan nak lepak kat satu cafe yang kita orang dah search. Arab Street ni kita orang dah pernah pergi, tapi dululah, berapa 2 tahun lepas kot. So kita nak explore apa yang ada kat sini. Betul. Sekarang kita berada di Arab Street. Ni Arab Street, iaitu masjid. Haji Lane. Sini. Laundry shop. So kita orang jalan-jalan kat kawasan sini, nak tengok kat dalam sini. Tempat ni macam photobook lah, tapi dia banyak lain konsep. Banyak lah. Ni pun ada. Ni macam ni. Ni gambar. Ni Edit lah nampak macam ni. Edit lah. Nanti macam tengah buat laundry kan. Tu saya buat laundry. Kita cuci baju. Oh, ambil gambar macam gitu lah Jom masuk. So kat sini pun macam ada photo booth, tapi konsep dia macam hotel. Macam hotel. Lawa. Ni reception dia. Tu ni. Ni konsep-konsep macam lift. Macam lift. Tu ni. So ni cafe Arabica kat sini. So korang boleh duduk, beli, lepak. So ini adalah jalan yang famous untuk Arab Street. Okay geng, kita kan dah semayang kejap dekat masjid belakang ni, semayang Zuhur. Sekarang dah nak hujan, dah mendung kat belakang ni. So kita nak lepak kat satu kafe untuk makan dan ngopi-ngopi kejap.
sambil menyambut birthday. Birthday siapa? Saya lah. Yakin je. Mestilah yakin. Faham tak? Kita birthday dekat Singapura. Nak birthday dekat Jakarta jauh. Jakarta. Sebab kalau pergi Jakarta tak boleh sekejap. Dah lama saya. Kata Siders. Hello Jakarta Siders. So Singapore Siders. Kita orang nak lepak dekat Pancake Waffle Place ni. Macam ni dalamnya. Macam ni ke ni ke kan? Kita share. Kau ambil macam satu wafer. Cashless payment. Sekarang kita orang lepak dekat Pancake Wafer and Place. So kita orang dah order dah. Hai Avian. Nak rasa Avian tu rasa macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dah rasa New Zealand. Ni ada JB. Kamera. So order pertama kita orang pancake, banana pancake dah sampai. So bentuk dia macam ni. Kecil lah. Wafer, banana wafer. Pancake satu lagi on the way. Jatuh kan? Ini adalah pancake wave. Ambil gambar, saya boleh tak? Jadi, pegang. Jatuh dulu. Oh, base dia. Jaga benda ni. Tak tahu nak kena kotor itu jatuh. Di order tak balik kampung dah. Order dari rumah. Yang saya. Oh, kau dah di rumah tak ada lipat aku. Tak nak balik sembarang dah. Like, dah balik aku tak ada tapau. Makan kat sini masih sedap. Ya. Sorry? Sedap campur dengan kram sedap.